Okay guys, Assalamualaikum and very good morning. So welcome back to my sharing. So hari ni aku nak bawakan korang jalan-jalan dekat Bay Resort Condominium Miri lah. So aku stay dekat sini for few days. So far dia punya view, dia punya building ni very cantik lah bagi aku lah. Dia punya facility semua sangat-sangat bagus. Dan dia punya kemudahan, dia punya location pun sangat cun, di tepi jalan, senang. Kita nak keluar ke main road dan sebagainya lah. So dia punya location ni betul-betul kalau kita datang dari Bintulu, kita di sebelah kiri kita boleh masuk dan kita boleh terus masuk ke this condominium lah. The best part yang aku suka dengan this condominium is in term of security sangat bagus, and dia ada menyediakan few kemudahan lah, macam tempat untuk swimming serta gymnasium lah. So untuk guest and untuk pengguna boleh menggunakan this kind of facilities lah. Okay guys, this is the Bay Resort Condominium lah. So dia ada few bahagian. Okay, jom aku bawa korang jalan-jalan lah. Brisk walk di waktu pagi. So kita ada Emerald, kita ada Pearl and Diamond. So ada tiga bahagian lah. Maksudnya kita boleh pilih lah which part of yang kita suka lah, sama ada bahagian Emerald, Pearl and Diamond. So aku stay dekat Emerald. So this is the main road guys, main road. Macam yang kita nampak sekarang ni, main road daripada Bintulu lah, menggunakan jalan coastal road lama. So di sebelah kiri kalau kau menggunakan jalan dari Bintulu ke Miri, kau akan dapat jumpa this condominium lah. So senang nak jumpa di condominium lah, memang betul-betul di tepi jalan sahaja. Okay guys, for those yang mencari makanan lah, so this area kita boleh dapatkan makanan-makanan yang biasa kita makan lah. Sebagai contoh KFC, Pizza Hut. Yang dekat sebelah belakang tadi ada food court lah. So kalau malam-malam nak healing dekat sini, nak makan-makan petang-petang dan sebagainya, korang boleh melawat kawasan sini lah. It's a nice place lah bagi aku lah, dengan layan suasana di tepi pantai. So bagi aku very nice lah. Okay, jom aku bawa korang melihat view pantai di sebelah belakang bangunan KFC ni. Okay guys, kalau korang stay dekat Bay Resort Condominium tadi, di situlah JT lah, korang dapat tengok straight daripada tempat korang stay lah. Lepas ni kita jalan-jalan dekat area tepi tu lah.
So sini ada hakisan sikit lah guys, hati-hati lah. So yang dekat sebelah sini tempat makan-makan lah. Kalau dekat waktu malam aku rasa area sini memang happening lah. Bakso Kona. Okay guys, kita teruskan perjalanan untuk menuju kembali ke Bay Resort Condominium lah. Okay guys, for those siapa yang bawa anak-anak ataupun jenis memang suka swimming dan sebagainya, korang boleh swimming dekat di swimming pool lah. So dia punya operational hour is 7 AM to 7 PM. So untuk berenang dekat sini, korang perlulah menjadi dia punya guest lah. Ataupun memang korang menjadi dia punya pengguna di kondominium lah. Syarat, one of the dia punya syarat macam biasa lah guys lah. Sila patuhi etika pakaian lah. Kena pakai pakaian berenang dan sebagainya. So nama pun kita nak berenang kan, betul tak? At least we use a proper attire lah. Okay guys, jom aku nak share dengan korang view daripada tepi laut lah. Tapi kalau korang nak dapatkan this view, korang kena jadi one of the guests untuk this kondominium lah. Sebab dia punya entrance ni korang boleh masuk hanya melalui official security dari depan lah. Okay guys, this is the view lah. So view sekarang jam pukul 8:30 pagi. So cun lah, siapa yang suka pagi-pagi brisk walk ke. So inilah view jetty yang aku tunjukkan korang daripada kawasan tempat makan-makan tadi. So inilah kawasan sekitar waterfront lah dekat Bay Resort Condominium ni. So memang cun lah petang-petang kalau nak santai-santai, boleh ambil suasana petang-petang, cuci-cuci mata sini, layan dia punya vibes of the beach itself lah. So di situlah tempat kita akan stay lah kalau korang menginap dekat sini lah. So dia ada Tower A, Tower B, Tower C lah. So korang just pilih lah which tower yang korang suka. Dia ada Emerald apa tadi, 3 jenis kan. So dia ada sizing yang berbeza, package pun berbeza lah. Tapi bagi aku sendiri, in term of pricing very competitive. Yang paling penting dia punya bilik tu luas, sesuai lah kalau nak bawa family ke dalam kuantiti yang banyak kan. So macam tempat yang aku stay tadi ada 3 bilik, 1 master, 2 bilik biasa, ada 1 toilet dekat master, 1 toilet dekat luar. Very bagi aku sangat selesa lah. Ruang tamu pun besar,
ada kemudahan mesti masuk, dapur, ruang tamu yang nice. Biasa tempat untuk berkumpul-kumpul sambil lepak-lepak lah dengan family lah. Petang-petang mungkin korang boleh jalan-jalan kat area Bandaraya Miri ni and layan view pantai. Seperti yang kita semua tahu, sedia maklum, Miri mempunyai banyak sangat tempat yang best-best. Tinggal kita just drive sajalah. Pilihlah location mana yang kita nak pergi dan sebagainya. Oh, dekat situ dia ada cuba nak buat apa tu, gelanggang. Not sure lah, mungkin dia nak buat tenis kah? Ataupun sekarang kot dia buat futsal kah? Oh, mungkin dia buat volleyball, not sure lah. Kalau saya silap mungkin dia buat pickleball, who knows kan? Sekarang pickleball tengah viral. So ramai orang dah start nak exploring game pickleball. So kalau ada demand, why not kan kalau tak? Okey, dia punya view sampai hujung ni saja guys. So kalau korang nampak kat sini dia punya waterfront, bagi aku nice lah. Best pagi-pagi berjalan kat sini. Oh, dia ada jalan dekat tepi ni. Aku ingat tadi dia dah landing dekat situ. Okey. Oh, dekat ni ada satu lagi hotel. This one I think Marriott lah I think. Marriott also very nice place to stay. So, this jalan kita akan lalu balik swimming pool area. Okey guys, sekian saja perkongsian aku untuk kali ini. So aku harap kalau korang nak stay dekat Miri ataupun nak jalan-jalan kat Miri, maybe you can consider this area to stay lah, especially siapa yang datang dengan grup yang ramai lah. Okay guys, jumpa lagi dalam sharing. Jangan lupa like, comment and subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.